sampai ayat sajadah. Ni bukan dalam semayang, di luar semayang. Dia baca Quran, bapa dia dengar. Bila bacaan dia sampai dekat ayat sajadah, bapa dia sujud. Faqultu lahu, Ibrahim kata dekat bapa dia. Dia kata, ya abati, atasjudu fit tariq. Dia kata, bapa, apa pasal bapa sujud atas jalan? Sebab benda ni berlaku bukan di masjid, dekat suddah. Suddah ni maksudnya balai lentang masjid, luar pada masjid. Bila dia baca ayat sajadah, bila sampai dekat ayat sajadah, bapa dia sujud atas jalan di luar tu. Dia kata dekat bapa dia kata, bapa pasal bapa sujud atas jalan? Qal, inni sami'tu Aba Dzar yaqul. Bapa dia kata, kerana bapa pernah dengar Abu Dzar Al-Ghifari pernah bagi tahu. Kata Abu Dzar, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an awwali masjid wudi'a fil ard. Dia kata Abu Dzar, tuan-tuan, cerita Abu Dzar ni pun satu panjang punya. Kita nanti buat satu mukaddimah cerita pasal Abu Dzar sahaja. Abu Dzar ni pada satu hari dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, masjid yang mula-mula sekali dibina di atas muka bumi ni masjid apa? Abu Dzar pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, masjid yang mula-mula sekali dibina di atas muka bumi ni masjid apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Masjidul Haram. Nabi kata masjid yang mula sekali dibina di atas muka bumi ni adalah al-Masjidul Haram. Masjid Haram di Mekah tu. Itu masjid yang pertama dibina di atas muka bumi. Faqultu thumma ay. Abu Dzar kata dekat Nabi, lepas masjid haram masjid mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Masjidul Aqsa. Nabi kita lepas dibina masjid haram, dibina masjid Aqsa. Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua dibina di atas muka bumi ni. Qultu, Abu Dzar kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam bainahuma. Abu Dzar kata selang masa di antara dibina Masjid Haram dengan dibina Masjid Aqsa, selang masa dia berapa lama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 40 aman. Nabi kata lepas dibina Masjid Haram, nak bina pula Masjid Aqsa itu masa dia 40 tahun. Summa al-ardu laka masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Abu Dzar, Nabi kata, wahai Abu Dzar, bumi Allah ni semua masjid. Nabi kata dekat Abu Dzar, dia kata, wahai Abu Dzar, ingat tu, kalau nak semayang, kalau nak sujud kepada Allah, jangan tunggu jumpa masjid, jangan tunggu jumpa surau, jangan tunggu ada musalla. Masuk waktu semayang, di mana kamu berada kamu boleh semayang, kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana-mana pun boleh sujud semayang. Fa haitsu ma adrakatka as-salah fasalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana juga kamu duduk, kalau masuk waktu semayang, semayang saja. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana tu kita tengok orang Arab dan hari ini orang putih yang Islam,
Mereka tak ada pantang macam kita orang Melayu. Orang Melayu tak semayang. Pasal apa? Pasal tak jumpa masjid. Biar waktu bagi habis macam tu aja. Tak semayang. Dia kata ni dah nak masuk asar ni, Zuhur semayang tak lagi. Dia kata nak semayang tapi duk cari masjid tak jumpa. Orang Melayu. Orang Arab, dia dua kereta dekat highway daripada Jeddah, dia nak pergi ke Madinah tu, masa waktu dia berhenti tepi tu, kalau ada air dia ambil air semayang, dia semayang tepi highway. Kalau tak ada, dia tayamum dengan debu padang pasir, dia semayang tepi highway. Habis dia start kereta dia jalan. Pasal apa mereka buat macam tu? Pasal mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dhar. Dan Abu Dhar bagi tahu kepada bapa Ibrahim bin Yazid tadi ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia. Satu, Al-Masjidul Haram itu adalah rumah ibadah yang pertama yang ada di atas muka bumi ini. Sekali lagi nanti cerita panjang pasal Kaabah dan pasal Baitullah. Sekali lagi nanti cerita insya-Allah. Yang kedua, bumi Allah Subhanahu wa taala ini boleh buat tempat salat di mana-mana sahaja dengan syarat bumi itu bersih dan suci. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka sembahyanglah di mana-mana bumi Allah tanpa mengambil kira pantang larang orang Melayu. Dalam sebuah hadis. Hadis ini panjang dan saya pernah baca di mana masjid, saya tak ingat. Cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Apabila dia menikah kali yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tak kurniakan kepada dia anak. Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menikah satu lagi. Dan isteri dia yang kedua ni nama dia Hajar. Bukan kita sahaja, Nabi Ibrahim alaihi salam sendiri pun apabila berpoligami ada masalah. Masalah di antara first wife dia yang bernama Sarah dengan isteri muda dia dengan second wife dia yang bernama Hajar. Jadi masalah. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam bawa Hajar, isteri muda ni, dengan anak, iaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dia bawa isteri dengan anak ni, bawa pi sampai ke satu tempat yang kering kontang, yang tidak ada air dan tidak ada orang duduk. Dia pergi tinggal isteri dia di situ, dia pergi tinggal Hajar, dia pergi tinggal Ismail di situ. Dan dia pacu kuda dia nak balik ke tempat dia. Hajar, isteri dia yang juga mak kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam, ligan. Yang kata Estro Wasih ni faham tak tahu. Ligan. Dia ligan suami dia Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni. Dia ligan. Sambil duk lari, sambil duk ligan suami dia, sambil dia tanya. Dia kata, tinggal kami dekat sini ni, tinggal kat siapa? Dia kata, hang tinggal kami dua beranak di sini, satu bumi kering kontang, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada orang, tinggal kami dua beranak dengan anak baby kecil ni, tinggal kami kat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam sambil duduk atas kuda, dia kata, ilallah. Dia kata, aku tinggal hampa dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Padan dengan Hajar isteri dia ni. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam kata dekat dia, aku tinggal hampa dekat Allah. Dan Hajar ni respon di mulut dia spontaneously, spontan. Dia kata apa? Dia kata, raditu billah. Dia kata, kalau dah macam tu, aku redha dengan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hati yang berat, pasal dia pergi buat tu atas perintah Allah, bukan suka hati dia. Dengan hati yang berat, dia tinggal isteri
Dan tinggal anak dia yang masih baby, dia pacu kuda balik, dia tak beralih dah tengok kepada isteri dan anak dia. Hajar dan juga anak dia Ismail, Nabi Allah Ismail yang masih kecil ni, duk minumlah apa bekal yang bawa ni, sehingga habis makanan dan habis minum-minuman. Bila habis, Hajar lari daripada tempat duduk dia di tengah padang pasir kering kontang ni, pergi ke arah satu bukit. Bukit tu ialah Bukit Safa. Bukit tu adalah Bukit Safa. Dia pergi di bukit tu, dia naik di atas bukit tu, tengok kut ada mana-mana orang yang lalu di situ. Dia nak panggil, nak minta tolong. Ayah tak ada. Tak ada siapa. Balik mai dekat anak dia. Bekalan ayam sudah habis. Sekejap lagi pergi pula atas Bukit Safa, duk tengok kok ada siapa mai. Tak ada. Dia lari daripada Safa pergi ke Marwah. Naik atas Bukit Marwah, tengok kok ada mana-mana kabilah, mana-mana rombongan yang lalu di kawasan tu. Nak tahan, nak minta tolong. Kok boleh tolong bagi ayam sikit. Tak ada. Dan dia ulang alik Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah 7 kali. Asal usul Allah Subhanahu wa ta'ala nak mensyariatkan ibadat haji ni, ini cerita dia. Kita duk pergi haji, kita duk pergi umrah, orang lari, kita lari. Kita pun tak tahu pasal apa. Lepas kata lampu hijau, hamo lari sikit, lari. Daripada lampu hijau habis dah, berjalan. Sampai di Bukit Marwah, naik pula berdiri, turun pula. Tak tahu apa satu. Umrah pergi 4 kali dah. Di sebalik syariat ibadat haji itu ada cerita dia. Cerita dia apa? Cerita yang kita duk cerita ni. Cerita ini daripada hadis sahih riwayat Imam Muslim. 7 kali pi balik, teringat Hajar kepada anak dia yang dia tinggal di satu tempat tu. Lari pi dekat anak dia. Sesampai saja Hajar di tepi anak dia, tiba-tiba dengar satu suara. Tiba-tiba dengar satu suara. Bila dia dengar suara, dia cari, tak nampak siapa. Kata Hajar kepada suara tu. Ini saya summarize hadis. Kalau baca, tak tahu cerita. Dia kata dekat suara tu, dia kata, Arif in kana indaka khair. Arif, tolong sikit. Tolong sikit, dia kata. Kalaulah sekiranya dalam hati hang ada sikit khair, ada sikit kebaikan. Dia tak tahu siapa. Tak nampak siapa masa tu, cuma dengar satu suara. Dia terus kata dekat suara yang dia tak nampak siapa ni, dia kata tolong sikit. Kalau sekiranya hang dalam hati ada sikit kebaikan, tolong sikit bagi hayat kat kami 2 beranak ni. Rupa-rupanya suara itu adalah suara Jibril alaihi salam. Yang cerita di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rupanya suara itu, Tuhan punya suara itu ialah Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam pun menampakkan rupa dia dalam bentuk rupa manusia. Kata dalam hadis tu, dia kata wa ghamaza aqibahu 'alal ardi. Maka Jibril pun tendang sikit dengan tumit kaki dia ke arah bumi tu. Dia tendang sikit dengan tumit kaki dia. Tuan-tuan ingat balik, kita duduk mengaji sekolah Arab, ustaz sekolah Arab kata, tumit siapa? Tumit Nabi Ismail. Nabi Ismail ni masa tu baby, dia duduk kuangkuit, tahu kuangkuit? Duduk kuangkuit, tumit kaki Nabi Ismail tu, tendang tanah tu, terpancak keluar air. No, dalam sahih Muslim kata apa? Jibril alaihi salam tendang sikit dengan tumit kaki dia. Bila dia tendang saja, fambathaqal ma, terpancuk keluar air daripada bumi itu. Terkejut Hajar ni.
Terkejut Hajar. Dia kepung-kepung air yang terpancuk keluar tu. Dia kepung-kepung menjadi sumber mata air sehingga ke hari ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata, kalaulah sekiranya Hajar tak kepung-kepung air tu, nescaya dia menjadi satu sungai di kawasan itu. Kerana Hajar kepung-kepung, dia jadi telaga. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis buat calculation, buat kira-kira. Daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam hidup, Nabi Ibrahim hidup berapa lama, lepas Nabi Ibrahim kira sampai hari ini, umur Telaga Zamzam itu sudah 4,860 tahun. 4,860 tahun. Berdasarkan kepada sumber-sumber yang ada yang menceritakan umur Nabi-Nabi ini semua, dia pakai klik. Sampailah tahun ni lebih kurang 4,860 tahun umur Telaga Zamzam. Sehingga ke hari ini Telaga Zamzam tidak pernah kering walaupun musim kemarau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita dia. Kemudian sambung hadis di hujung tu, bila tinggal Hajar akhirnya mati. Sampai tinggal Nabi Allah Ismail alaihi salam. Satu hari Nabi Ibrahim alaihi salam mai nak ziarah. Memang dia duk mai once a while, lama-lama sekali dia mai tengok Hajar dengan anak dia Ismail. Lepas kematian, selepas kewafatan Hajar ini, Nabi Ibrahim mai. Masa dia sampai, Nabi Ismail alaihi salam tengah doa sah anak panah dia. Bila dia mai, sambung hadis tu, dia kata, faqala ya Ismail. Yang ni saya baca matan hadis. Dia kata, ya Ismail, inna rabbaka amarani an abniya lahu baitan. Ini yang kita nak cerita. Nabi Ibrahim bila mai, dia tengok anak dia, dia kata dekat Nabi Ismail, dia kata, wahai Ismail, Tuhan kamu memerintahkan aku, dia kata, untuk bina satu rumah di sini. Maksud baitan dalam hadis itu bukan rumah nak duduk, tetapi baitullah, untuk bina satu rumah ibadah kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam kata macam tu. Sat lagi kita nanti flashback sikit lagi, nak cerita kata Kaabah ni asas dia bukan zaman Nabi Ibrahim, dia daripada zaman Nabi Adam alaihi salam. Kita start hadis ni tengah dulu. Nabi Ibrahim alaihi salam kata dekat anak dia Ismail, dia kata Allah suruh buat satu rumah untuk dijadikan tempat ibadat di sini. Qal, kata Ismail, dia kata ati' rabbak. Dia kata, bapak, kalau itu perintah Allah, bapak kena ikut, bapak kena taat perintah Allah. Qal, kata Nabi Ibrahim, innahu qad amarani an tu'inani alaih. Nabi Ibrahim kata, tapi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hang tolong bapak untuk nak bina rumah ini. Allah suruh bapak bina, tapi Allah suruh hang tolong bapak untuk nak bina rumah ini. Qal, kata Nabi Ismail, idzan af'al. Dia kata, no problem, kalau macam tu, kalau Tuhan suruh, jom kita pergi buat. Maka dua beranak pun start bina. Qal faqama faja'ala Ibrahim yabni. Maka mulalah dua beranak ni, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, bina Kaabah yang hari ini duk ada di tempat dia. Di situlah tapak Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anak dia Nabi Ismail alaihi salam bina Kaabah dulu. Di situlah tapak yang kita duk pergi tawaf, haji dan umrah pada hari ini, di tapak yang sama. Wa Ismail yunawiluhul hijarah. Bapak dia duk letak batu, Nabi Ismail tanggung batu mai suruh kat bapak dia. Bapak ambil susun buat dinding. Dia pergi hangkut batu buat mai suruh kat bapak dia. Bapak dia ambil susun buat dinding. Macam tu keadaan mereka. Wa yaqulani, sambil
duk susun batu tu, dua-dua beranak ni sebut Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu apa tu tuan-tuan? Itu ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Benda tu diucapkan oleh dua beranak ni sambil duk bina, sambil duk ucap Rabbana taqabbal minna. Dan inilah adab kita apabila kita buat apa-apa ibadat, modok sebut Rabbana taqabbal minna, Rabbi taqabbal minni. Kita semayang pun kita kena minta, ya Allah terimalah semayang kami ni. Kita puasa, kita minta, ya Allah terimalah puasa kami ni. Kita baca Quran, kita minta, ya Allah terimalah bacaan Quran kami ni. Kita bagi sedekah, kita minta, ya Allah terimalah sedekah yang kami bagi ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ramai manusia di hari akhirat esok, bila sampai di depan Allah, tengok-tengok dia punya bank statement dia zero. Pada masa tu dia tanya Allah, dia kata, ya Allah masa hidup aku semayang, mana pergi semua? Tak ada. Ya Allah masa hidup aku pergi haji, mana pergi pahala haji? Tak ada. Ya Allah masa hidup aku pergi umrah berapa kali, mana pahala umrah? Tak ada. Ya Allah ni apa ni, semua aku buat tak ada ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ibadat yang kita buat kadang-kadang ada masalah, kadang-kadang ada masalah. Contohnya masalah apa? Dalam melakukan ibadat kita syirik pada Allah. Kita buat ibadat tapi niat nak tunjuk ke orang. Kita tunjuk ke orang, maksudnya kita mensyirikkan orang hak kita nak tunjuk tu, kita associate dia dengan Allah. Syirik ni maksudnya associate. Itu sebab bila kata Profesor Madya, dia panggil associate professor, ataupun maksud dia profesor syirik. Bukan macam tu. Itu masuk associate lain, kan? Associate ni maksudnya apa? Dia pergi join sekali, dia associate. Aku buat ibadat ni kerana Allah, tapi sambil dengan kerana Allah, kerana nak tunjuk ke orang. Di hari akhirat esok, bila tengok statement kosong, bila dia pergi tanya Tuhan, Tuhan kata apa? Pergi minta pahala dekat orang yang nak tunjuk dulu. Kalau hang buat untuk aku, Tuhan kata aku bagi pahala. Tapi kalau hang buat kerana orang lain, pergi minta ke orang lain tu, maka ramai manusia di hari akhirat esok tengok-tengok statement dia zero. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu adab kita dengan Allah, bila kita buat ibadat, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadat ni daripada kami. Kadang-kadang dia nak lari hati kita ni, kadang-kadang dalam pada duk jaga tu dia nak lari, tarik balik, ya Allah aku buat ni kerana engkau ya Allah. Dalam pada duk jaga tu dia selisih tuan-tuan, dia selisih, dia main lintasan dalam hati, teringat macam nak kerana orang lain. Astaghfirullahalazim, ya Allah aku buat kerana engkau ya Allah. Kita tarik balik, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadat yang kami buat ni, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Engkau dengar kami punya doa, engkau dengar kami punya bacaan Quran, engkau dengar apa yang kami buat, terimalah apa yang kami buat ini. Qal hatta irtafa'al bina, sambung hadis tu dia kata apabila binaan Kaabah itu naik tinggi, mula-mula kita boleh susun lagi, dia sampai takat standing height, dia panggil standing height, takat kita berdiri tinggi dia takat mana, takat tu ya tangan sampai. Sedangkan Kaabah tinggi lagi. Nabi Ibrahim alaihissalam pada masa tu tua dah, dia nak buah tinggi dia tak larat. Kata dia macam ni, hatta irtafa'al bina, apabila binaan sudah naik tinggi, wa dha'afa syekh an naqlil hijarah, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia dah dhaif dah, dia dah jadi lemah dah, dia tak larat nak buah tinggi-tinggi. Faqama ala hajaril maqam,
Maka Nabi Ismail alaihi salam pergi ambil satu ketil batu, letak. Nak buat lapik untuk Nabi Ibrahim pijak atas batu tu untuk naik lebih tinggi, nak susun batu dinding Kaabah. Batu tu lah hari ini dipanggil Maqam Ibrahim. Maqam maksud dia apa? Tempat berdiri. Dalam bahasa Arab berdiri dia kata qama. Qama berdiri. Maqam tempat berdiri. Kan? Kita orang Melayu bila sebut maqam kita kata kubur. Dan ada di kalangan orang kita bila pergi haji, bila pergi umrah, bila sampai dekat Maqam Ibrahim, dia duduk bagi salam macam bagi salam kat orang mati. Dia lalu kau tu assalamualaikum ya, duduk main doa bagi orang mati pula. Kawan sebelah sudah dengar. Jangan duk baca apa tadi tu. Dia kata bagi salam kubur Nabi Ibrahim. Masya Allah. Orang buat kursus haji hang tak pergi. Maqam maksud dia apa? Tempat berdiri. Batu yang Nabi Ibrahim berdiri masa duk bina Kaabah tu, batu tu yang duk ada di tempat yang duk ada hari ini. Maka batu tu dipanggil Maqam Ibrahim. Faja'ala yunawiluhul hijarah. Bila pijak batu tu dia boleh letak batu lebih tinggi lagi. Wa yaqulani, dan dua-dua beranak ni tak habis-habis duk sebut Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadat kami ni. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai hari ini kita dapat tengok apa yang ada adalah peninggalan daripada sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan anak dia Nabi Allah Ismail alaihi salam bina Kaabah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, lamma faragha Ibrahim alaihi salam min bina'il bait. Yang ini dia keluar dalam mana tuan-tuan? Dia keluar di dalam Fathul Bari. Tuan pernah dengar kitab Fathul Bari? Kitab Fathul Bari ni kitab apa? Kitab syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu hadis. Hadis sahih grade 1. Syarah kepada hadis-hadis Bukhari ini di antaranya ialah Fathul Bari. Fathul Bari ini ditulis oleh siapa tuan-tuan? Oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dulu pemain bola sepak wilayah Persekutuan, nama dia Ramlan Asqalani. Mungkin adik-beradik ke apa tak tahu. Penulis kitab Fathul Bari ini nama dia Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab syarah hadis Al-Bukhari, di dalam kitab Fathul Bari ini dia bawa mai riwayat ini. Dia kata ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata dia, lamma faragha Ibrahim alaihi salam min bina'il bait. Apabila Nabi Ibrahim alaihi salam selesai bina Kaabah, selesai, qila lahu, dikatakan kepadanya, azin fin nasi bil hajj. Nabi Ibrahim AS, Allah suruh dia buat satu binaan, dijadikan rumah ibadat di atas muka bumi. Bila dia siap bina, satu suara suruh mai kat dia. Suara tu kata, azin fin nasi bil hajj. Wahai Ibrahim, seru manusia semua supaya mai buat haji di sini. Di situ start dia. Seru kepada semua manusia supaya mai buat haji di sini. Qala Ibrahim, kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi wa ma yuballighu sauti. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, macam mana suara saya nak boleh dengar ke manusia yang ada di seluruh tempat? Kalau saya cakap pun hak duk dengar, duk ada kat depan ni aja. Macam mana saya nak seru manusia semua suruh mai ke tempat ni untuk buat haji? Siapa saya ni? Dengan suara yang ada kat saya, yang batuk serak-serak ni, macam mana ramai orang nak boleh dengar? Qal, Allah kata dekat dia, azin wa alayyal balagh. Tuhan kata dekat Nabi Ibrahim,
Aku suruh hang seru depa, hang seru. Wa alayyal balagh. Kerja nak bagi sampai dekat orang semua, itu kerja aku. Tuhan kata. Nampak tuan? Allah Subhanahu wa taala bila suruh kita buat satu-satu benda, kita buat sudahlah. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. That's it. Tak usah duk question Tuhan. Tak usah duk tanya Tuhan. Apatah lagi nak komplain Tuhan. Tak boleh. Bila Allah Subhanahu wa taala kata hukuman ke atas orang yang buat jenayah ini hukuman dia. Boleh tak kita nak pertikai? Contoh. Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan sabit kesalahan, dibawa ke pengadilan, dibicarakan, ditampilkan saksi, diambil kira keadaan semasa dan sebagainya, dan dia ni didapati mencuri kerana jahat. Bukan kerana dia miskin, bukan kerana dia tak ada makanan, bukan, tapi dia ni jenis jahat, jenis suka mencuri. Bila sabit kesalahan dia dengan saksi dan sebagainya, Tuhan kata faqta'u aydiyahuma, potong tangan orang-orang yang jahat ini. Boleh tak kita nak bercakap? Boleh ke tak boleh kita nak bercakap? Kita kata kalau potong tangan dia, esok dia nak kerja macam mana? Boleh ke tak boleh kita nak cakap lugu tu? Tak berani nak jawab tu, takut dengan astrowasis ni. Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu perintah Allah. Allah suruh macam tu, kita kena usaha ke arah tu untuk buat. Kena usaha. Dan Islam bukan agama nak menghukum orang. Islam tak hukum orang. Islam agama mendidik. Allah pun duk didik kita. Didik macam mana? Allah suruh buat, Allah nak tengok kita buat ke tak? Kita tu saya duk tanya, tak apa ke buat? Sebat orang sampai 100 kali, matilah orang tu. Tuhan lagi pandai daripada kita ke? Kita lagi pandai daripada Tuhan. Takkan Allah nak menentukan hukum tu, Allah tak tahu kata benda tu sesuai tak sesuai dekat manusia. Dan di sana dia dah bagi tahu hukum-hukum ni semua. Islam bukan duk tunggu nak hukum orang. Islam suruh kita laksanakan perintah Allah. Tapi kalau timbul keraguan, idra'ul hudud bisyubah, gugur hukum hudud kalau ada keraguan. Bila bawa mai dia ni, disiasat latar belakang dia, dia miskin, dia susah, dengan kerana tu dia terpaksa mencuri. Anak di rumah tak ada susu nak makan. Bila ada kes macam ni, digugurkan hukum potong tangan ke atas dia. Islam suruh buat ni pasal apa? Pasal nak menjamin harta benda orang yang tak bersalah. Orang susah payah kerja cari duit, dia senang-senang mai pecah rumah, mai ambil duit kita. Dibunuhnya pula tuan punya harta di dalam rumah itu. Islam tidak akan biar orang yang buat jenayah macam ni. Undang-undang Islam mai, satu, dia nak test tengok hang boleh tak boleh ikut perintah Allah. Bila kita kata kita nak buat, tapi kita berusaha ke arah tu, kita akan keluar dalam semua channel TV. Bukan Astro Oasis saja, kita keluar dalam TV3, kita keluar dalam TV9. Kita explain tentang kebaikan undang-undang Islam. Kita bagi tahu aspek teknikal dia. Bukan senang-senang, bukan simply nak jatuh hukum dekat orang, tetapi ini adalah perintah Allah yang kita mesti kena buat. Bagi orang faham, bagi orang reti, insya-Allah by the time benda tu nak dilaksanakan, orang boleh faham apa sebenarnya falsafah yang ada di sebalik perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam, bila Allah kata dekat dia, Ibrahim tolong seru orang semua, panggil dia pamai untuk buat ibadat haji. Ibrahim sudah query Tuhan. Dia kata, ya Allah, saya nak panggil ni, berapa orang saja boleh dengar? Nampak? Dia query, dia question Allah balik. Tuhan jawab apa dekat dia? Tuhan kata, azin wa alayyal balagh. Tuhan kata, aku suruh hang seru, hang seru. Soal nak bagi sampai dekat pengetahuan orang, itu soal aku.
Aku suruh hang laksana perintah ni, hang laksana. Soal nak menjaga keamanan negara, itu soal aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Fanada Ibrahim. Nabi Ibrahim pun okey, understood. Dia pun faham. Dia berdiri dan dia seru. Dia seru manusia supaya mai mengerjakan haji. Kata Nabi Ibrahim, ya ayyuhan nas, kutiba alaikumul hajj ilal baitil atiq. Nabi Ibrahim kata, wahai manusia, dia seru, ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, kutiba alaikumul hajj, telah difardukan ke atas hampa semua untuk mai buat haji di Makkah ini. Ila baitil atiq, ni ke Baitullah yang aku baru bina ni, mai buat haji di sini. Fasami'ahu man bainas samai wal ardi. Dalam riwayat tu kata apa? Bila dia seru di situ, Allah sampaikan seruan dia tu kepada semua makhluk manusia yang ada di antara langit dan bumi. Tuan-tuan, bolehkah Tuhan buat macam tu? Teknologi manusia buat hari ni pun boleh buat dahsyat dah. Ni teknologi hari ni ni, WhatsApp. Tuan-tuan sambil duk dengar kuliah, sambil duk anyam, tangan duk anyam WhatsApp. Ni duk tekan di bawah ni. Malah ni Astro mai. Ni tekan ni, duk tekan ni, kuliah duk jalan, sana duk tekan. Malah ni Astro mai. Ni kalau dan hang lompat mai. Orang Penang. Orang Penang ni dia suruh mai tu, dia tak kata mai, dia suruh lompat mai. Ni pun terima tu. Awak tak abang awal. Duk jalan. Hantang tu bukan dekat seorang, dekat grup 100 orang. Sekali send 100 orang tuk pakai masuk. Dengan macam-macam ringtone ni duk bunyi ni. Bunyi masuk. Alamak, ada Astro nak mai. Tuan-tuan, kalau manusia dengan otak yang limited ni boleh reka satu application, boleh reka satu aplikasi yang seumpama WhatsApp, yang satu sekali send boleh immediately 100 orang 200 orang boleh dapat, susahkah bagi Allah Tuhan Rabbul Alamin apabila Nabi Ibrahim seru manusia suruh mai buat haji? Allah Subhanahu wa taala kata apa? Fasami'ahu man bainas samai wal ard. Dan Tuhan bagi benda tu pi sampai ke pendengaran semua makhluk Allah yang ada di antara langit dan bumi. Afala tarawna, kata Ibnu Abbas, afala tarawna, takkah hampa tengok, dia kata, annan nas yaji'una min aqsal ardi yulabbun. Tidakkah hampa tengok hari ni, Ibnu Abbas kata 1400 tahun dulu, tidakkah hampa tengok hari ni itu bila 1400 tahun dulu, manusia mai ke Baitullahil Atiq, mai ke Baitullah itu, mai min aqsal ardi, daripada segenap ceruk tempat. Manusia mai ke Mekah ni untuk nak buat haji, untuk nak buat umrah, yulabbun, masing-masing mai dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Apa maksud labbaik Allah? Maksud dia, ya Allah, kami mai menyahut seruanmu. Labbaik Allah tu maksudnya, ya Allah, ni kami mai ni pasal apa? Pasal menyahut seruanmu. Baik duk keluar mai daripada Madinah ni, singgah di Bir Ali, bertolak daripada Bir Ali nak masuk ke Mekah untuk nak buat haji ataupun untuk nak buat umrah, bertolak tu bunyilah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang hak pernah pi dengar seni kata tu, dia main nak pi pula, hak tak pernah pi ni tuan-tuan, Allahu Akbar, punya duk teringin dalam hati ni, bilalah satu hari Allah nak bagi rezeki dekat aku nak pi juga ke tempat ni hati ni, ya Allah, bilalah satu hari nak pi. Kalimah itu berantu tuan-tuan,
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka datang ke Baitullah dalam keadaan bertalbiyah. Siapa kata? Dalam riwayat yang keluar di dalam Fathul Bari, dia cerita tentang benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia sambung lagi daripada situ. Dalam riwayat Ibnu Abbas, dia kata fa'ajabuhu bitalbiyah fi aslabir rijal, serentak dengan seruan yang diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim zaman dia dulu ni. Lepas dia bina saja tu, dia seru serentak dengan dia seru tu, fa'ajabuhu bitalbiyah fi aslabir rijal wa arhamin nisa. Dalam riwayat ni kata apa? Kita belum jadi lagi, benih masih ada di sulbi laki-laki. Benih ni, sperm, air mani, masih ada dekat laki-laki lagi. Tapi sperm tu akan masuk dalam rahim perempuan, akan jadi benih di dalam rahim perempuan. Masa duduk dalam bentuk sperm dekat sulbi orang laki-laki, sperm itu sudah bertalbiyah, kata riwayat ini. Hak mana yang dah masuk, dah pergi duduk di dalam rahim orang perempuan, juga bertalbiyah atas seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tadi. Wa awwalu man ajabahu ahlul Yaman. Riwayat ni kata apa? Yang pertama respon panggilan Nabi Ibrahim ini adalah penduduk Yaman. Dia kata, falaisa hajun yahujju min yawma idzin. Tidak ada seorang pun yang pergi buat haji pada hari itu ila an taqumas sa'ah, sampailah hari kiamat. Daripada hari Nabi Allah Ibrahim seru sampai hari kiamat esok, tidak ada seorang pun yang pergi ke Mekah untuk buat haji, untuk buat umrah, illa man kana ajaba Ibrahim yawma idzin, melainkan pergi itu kerana seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pada hari itu, pada hari dia siap bina Kaabah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pun tak pernah tahu cerita Kaabah ni sampai begitu sekali. Nah, mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Nampak aja macam muqaddimah, tapi dia ada kaitan dengan kitab yang kita nak baca ni insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Tafsir Nurul Ihsan jilid 1, tuan-tuan tulis ke muka surat 243. 243. Saya skip beberapa ayat, kita nanti baca kemudian. 243 baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Firman Allah. Ayat 97 surah Al-Maidah, kita sambung di situ. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ja'alallahu al-ka'batal baital haram qiyaman linnas. Itu ayat dia. Dan menjadi oleh Allah akan Kaabah Baitullahil Haram itu tempat perdirian agama bagi manusia, yakni untuk buat haji. Ni dia berkaitan dengan mukadimah tadi. Tuhan kata dalam ayat 97 surah Al-Maidah, Tuhan kata ja'alallahul Ka'bah, Allah jadikan Kaabah itu al-Baital Haram, sebagai satu rumah suci. Al-Haram maksud dia apa? Suci, sacred dalam bahasa orang putih. Allah jadikan Kaabah itu satu rumah yang suci, qiyaman linnas. Yang Kaabah itu dijadikan sebagai satu tempat tumpuan manusia. Allah jadikan Kaabah itu sebagai satu tempat fokus orang Islam. Tuan-tuan, dia berkait dengan ibadat apa Kaabah ni? Dua. Satu, semayang. Semayang fardu tidak menghadap kiblat tak sah. Mesti menghadap kiblat, mesti menghadap Kaabah. Tak menghadap kiblat tak sah semayang fardu. Walaupun duduk atas kapal terbang,
Kita nak kapal terbang, kita nak balik daripada umrah, kita bertolak daripada Jeddah nak main Malaysia, definitely Kaabah ada di mana? Belakang. Lepas tu kita duduk balik. Boleh tak boleh kita sembahyang fardu, kita menghadap arah kapal terbang duduk jalan? Boleh tak boleh? Tak boleh. Pasal apa? Pasal sembahyang fardu mesti cari arah kiblat semasa takbir yang pertama. Maksudnya apa? Important kada kiblat ni, Kaabah ni very important. Dia boleh menyebabkan ibadat tertolak kalau tak menghadap dia. Itu sembahyang. Yang kedua apa dia? Haji. Haji dengan umrah. Tanpa kita pergi tawaf 7 pusingan di keliling Kaabah, haji tak sah, umrah tak sah. Dua ibadat penting ini dalam rukun Islam, ini dua ibadat penting. Sembahyang dengan haji, dia connected dengan Kaabah. Yang kita cerita asas dia tadi diletak oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, seperti mana yang diberitahu kepada kita oleh ayat-ayat Al-Quran. Maka Baitullah lah, dia ada banyak nama tuan-tuan. Satu dia panggil Kaabah, yang kedua dia panggil Baitullah, yang ketiga dia panggil Baitul Haram, yang keempat dia panggil Baitullahil Haram. Semua tu balik pergi ke bangunan Pak Sagi tu. Semua balik ke bangunan Pak Sagi tu. Banyak kelebihan dia, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau orang tanya kita, apa beza orang Islam dengan agama lain yang sembah batu? Apa beza? Orang agama lain dia pada sembah berhala buat pada batu. Dia kata pira, dia kata hampa pun sama juga, hampa duk pergi sembah Kaabah tu tak batu. Dia kata apa yang hampa duk kata kami sembah batu, hampa tak sembah batu? Macam mana nak jawab? Very simple. Dr. Zakir Naik pernah ditanya soalan ni. Dr. Zakir Naik kan dia jenis duk pergi cakap depan ni, campur-campur semua macam-macam agama. Dia bangkit, lepas terus tanya dia, anak suruh kami pindah daripada agama kami pergi kepada agama hang. Kalau kami sembah batu, agama hang pun sama, sembah batu juga. So apa beza? Kena jawab. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Ayat 144 surah Al-Baqarah, Tuhan kata wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Tuhan sebut dalam ayat tu, di mana juga hampa berada, maka hadapkan muka hampa ke arah Baitullah. Kita bukan sembah Kaabah, kita menghadap ke arah Kaabah. Tak sama. Kita bukan sembah ketil batu Kaabah tu. Kita diperintahkan oleh Allah, orang Islam diperintahkan oleh Allah untuk mengarahkan, menghadapkan muka kita ke arah Baitullah. Tahu apa clear? Dia buat main satu ayat lagi, ayat yang menjadi ayat favorite kita bila sembahyang. Ayat apa? Surah Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah hampa semua sembah apa? Rabb hadzal bait, Tuhan Kaabah ini. Kita bukan sembah Kaabah, kita sembah Rabb Kaabah itu, kita sembah Tuhan Kaabah itu. Kena faham. Kalau tidak kita sama dengan mereka. Dah, kita tak sama. Kita tidak sembah Kaabah, kita sembah Rabb hadzal bait, kita sembah Tuhan kepada rumah itu. Tuhan mana? Allazi at'amahum min ju', Tuhan yang bagi hampa makan maka hampa tak lapar. Wa amanahum min khauf, Tuhan yang bagi keamanan kepada hampa daripada ketakutan. Kita sembah Allah, kita tidak sembah Kaabah, kita sembah Allah.
Kaabah itu Tuhan bagi jadi sebagai simbol kepada penyatuan umat Islam. Duk di mana pun kita arah satu tempat, menunjukkan apa? Pentingnya solidariti orang Islam. Itu simbol. Orang Islam disuruh bersatu. Bila mai apa-apa isu pun, orang Islam kena sit down, kena duduk sekali, kena cari penyelesaian kepada isu ni, dan di akhirnya orang Islam mesti kena satu suara. Kalau kita boleh buat macam tu, dan itulah falsafah Allah buat Kaabah. Dia nak suruh orang Islam ni satu. Kalau kita boleh macam tu, bila mai hal yang berkaitan dengan kepentingan Islam, kepentingan agama, kita tak tepi habis semua. Kita tak mau dengar dah hang parti A, parti B, parti C. Tak mau dengar dah. Kita nak dengar apa? Hang apa? Islam, aku Islam, dia Islam. Atas nama Islam mai kita duduk, kita sembang tentang Islam, agama kita. Di situlah wujudnya kesatuan. Macam yang Allah suruh orang Islam, hang duduklah di kutub utara, duduklah di kutub selatan, duduklah di timur, duduklah di barat. Satu tempat dah kiblat kita. Semua pergi ke satu tempat. Itulah Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kesatuan umat Islam. Kita tidak sembah Kaabah, kita sembah Tuhan. Tuhan punya Kaabah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau betul kita sembah Kaabah, okey, kalau betul kita sembah Kaabah, benda kalau sekiranya kita sembah, kita sanggup pijak tak? Benda, kalau benda tu benda yang kita sembah, kita sanggup pijak tak? Kaabah orang pijak tak? Bila? Setidak-tidaknya bila mereka pijak Kaabah? Bila nak tukang kiswah, bila nak tukang kelambu Kaabah tu, mereka naik atas sutung tu, naik atas bumbung tu, buat naik kiswah baru, lepas kiswah lama, naik pijak atas Kaabah tu. Tak apa kan naik pijak atas Kaabah? Tak apa. Tak berdosa kan? Tak berdosa. Pasal apa? Pasal bukan kita sembah Kaabah, kita sembah Allah. Kaabah itu simbol kepada bersatunya orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, di situ dapat kita faham Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, akidah dia jelas. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bila dia pergi tawaf Kaabah, bila sampai dekat Hajar Aswad, apa dia kata? Sayyidina Umar, dia sampai di penjuru Hajar Aswad, dia kata apa? Dia kata, inni la'a'lamu annaka hajar. Dia pergi bercakap dekat Hajar Aswad tu. Dia duduk tengok Hajar Aswad tu, dia kata apa? Inni la'a'lam, aku tahu, dia kata, annaka hajar, hang batu, dia kata. Apa dalam gambar Indonesia dia kata apa? Monolog. Dia duduk monolog, dia duduk cakap seorang-seorang dia tentu. La tadurru wala tanfa. Ni Umar ni duk tengok Hajar Aswad ni, dia kata aku tahu hang batu ya, tak ada apa. Dia kata, bahkan hang ni la tadurru, tak boleh bagi mudarat kat siapa pun. Wala tanfa. Wahai Hajar Aswad, hang tak boleh bagi mudarat, hang tak boleh bagi manfaat. Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk. Dia kata, kalau tidak kerana aku pernah tengok Nabi kucup hang, dia kata, ma qabbaltuk, aku tidak akan kucup hang. Pasal apa? Pasal akidah Sayyidina Umar. You are nothing, dia kata, hang batu, manfaat tak boleh bagi, mudarat pun tak boleh bagi, cuma hang satu saja. Pasal apa? Nabi pernah kucup hang. Dengan kerana Nabi pernah kucup hang, aku kucup. Kalau tidak, aku akan anggap hang batu. Jelas kepada kita, kata apa? Bahawa kita bukan menyembah batu itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab dia kata apa kat kita? Dia kata dalam hal ni, dia kata kita ada dua. Satu, cerita tentang Baitullah, tentang Kaabah, tentang apa ni, dia ada dua. Sumber berita dia dua. Satu daripada Quran, hadis. Satu. Lagi satu daripada sumber sejarah.
Sejarah siapa? Sejarah orang Arab yang lama duduk di Mekah. Dia ada satu kitab, tuan-tuan boleh balik, boleh Google. Saya ingat ada dalam Google tu. Boleh balik Google satu kitab, nama dia Akhbar Makkah. Akhbar Makkah, maksudnya the history of Makkah. Buku ni, buku Akhbar Makkah ataupun buku sejarah cerita tentang Makkah ini ditulis oleh Al-Azraqi. Al-Azraqi ni dia historian, bukan usuk santorian. Dia historian. Dia ni satu ahli sejarah kurun 9, lama. Dan dia ni, dia punya ancestors, dia punya nenek moyang dia, pak dia, tok wan dia, tok nek dia, tok nyang dia, semua ancestor dia orang Mekah. Family dia semua beranak di Mekah. Ambil kerati mikrofon. Beranak di Mekah. Semua beranak di Mekah. Jadi dia mendapat berita, mendapat sources, sumber-sumber ini semua daripada keluarga-keluarga dia sendiri dan juga orang-orang Mekah. Imam Al-Bukhari, Imam hadis, kan kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sendiri mengiktiraf salah seorang daripada Tok Wan kepada Al-Azraqi ini. Salah seorang daripada Tok Wan dia, kata Imam Al-Bukhari, adalah seorang yang thiqah di dalam meriwayatkan berita. Di situ dia punya strength dia punya kekuatan penulis kitab Akhbar Makkah ini, yang kata Al-Azraqi ini. Kekuatan dia apa dia? Pasal dia ambil sumber berita daripada orang-orang yang lama duduk ada di Mekah. Dan di antara orang-orang yang dia pergi duduk rojok ni, selain daripada ulama-ulama terkenal, adalah Tok Wan dia sendiri. Yang Tok Wan dia sendiri ni diiktiraf oleh Imam Al-Bukhari sebagai satu orang yang thiqah. Thiqah ni maksud apa tuan-tuan? Trusted, most trusted person. Thiqah ni maksudnya sangat dipercayai, tidak pernah cakap bohong, orang lurus hati, orang yang benar percakapan. Salah seorang Tok Wan kepada Al-Azraqi ini. Dan kitab dia yang kata Akhbar Makkah ini adalah kitab yang pertama ditulis tentang sejarah Makkah, dan tidak ada satu kitab lain pun yang kemudian daripada itu yang boleh menulis lebih hebat daripada kitab ini. Maka ramai ulama mengambil cerita-cerita Makkah daripada buku Akhbar Makkah yang ditulis oleh Al-Azraqi ini. Dalam satu benda yang dia tulis di dalam Akhbar Makkah ini, cerita Makkah ni, dia kata Quran bagi tahu. Ayat Quran kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Itu ayat popular. Ayat apa? Al-Baqarah ayat 30. Tuhan kata, dan ingatlah ketika Tuhan kata dekat malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuhan ni masa tu tak buat manusia lagi, malaikat dah ada. Tuhan kata di depan malaikat semua, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat satu khalifah di atas bumi. Maksud khalifah tu apa dia? Bangsa bukan malaikat. Tuhan kata aku nak buat satu jenis makhluk yang bukan malaikat, bukan macam hampa. Nak bagi dia jadi pengganti mentadbir bumi. Malaikat bila dengar Tuhan kata macam tu, ini Quran ni, Quran cerita.
Qalu, malaikat secara spontan respon kepada Tuhan. Malaikat kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dia kata, ya Allah, malaikat kata dekat Tuhan, ya Allah, adakah engkau nak jadikan makhluk nak jaga bumi, makhluk yang jenis mereka ni yufsidu fiha, suka buat rosak bumi, wa yasfikud dima, dan suka bergaduh sampai tumpah darah di atas bumi. Malaikat kata, betul tak betul apa malaikat kata? Betul, tuan-tuan. Manusia ni, tuan-tuan, vandalism, dia tak boleh tengok benda elok, dia nak pelingkup. Bukti dia apa, tuan-tuan? Public phone tinggal pondok. Itu apa tu? May yufsidu fiha. Depa tak boleh tengok benda elok, depa nak pelingkup. Dia kata, dah ni tak ada guna punya pondok phone lah ni, semua orang pakai handphone. Dia kata satu hari rumah dia terbakar, dia nak telefon bomba, kredit habis, bawa dah akal. Rumah dia terbakar, dia nak call bomba, kredit habis. Dia ambil duit selin, lari pergi kat public phone, pergi tengok wire yang duk juntai, rumah hangui. Baru dia teringat, yang boleh jadi macam tu dia yang pergi rentak bagi putih. Musim raya, dia pergi buruh meracun dalam tu, bagi meletup, pum, dapat RM15. Duit 2 rupang, duit 5 rupang, dapat RM15. Benda yang dia musnahkan beratus ringgit, RM1,000. Nampak? Betul tak betul apa hak malaikat kata dekat Tuhan ni? Betul. Malaikat kata, ya Allah, adakah nak jadikan di atas muka bumi satu makhluk yufsidu fiha, yang depa ni akan buat lingkup bumi, wa yasfikud dima, bahkan depa ni boleh sampai ke tahap bergaduh sampai tumpah darah. Betul tak betul, tuan-tuan? Betul. Pertumpahan darah berlaku di mana-mana tempat dalam dunia. Bila Allah bagi tahu kata dia nak buat manusia, malaikat objek, malaikat bantah. Malaikat kata tak mau, mereka ni tak boleh hidup jadi pentadbir bumi. Allah subhanahu, malaikat kata lagi, dia kata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dia kata, ya Allah, kami ni malaikat ni, kami mana ada reti buat jahat. Kami ni malaikat ni apa dia? Nusabbih, kami hari-hari bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat, kami ini memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa nuqaddisu lak, kami mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukuplah dengan ada kami, tak payah buat dah manusia-manusia ni semua. Tuhan jawab apa dekat malaikat? Tuhan kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan kata, aku lebih tahu apa yang hampa tak tahu. Nampak tuan? Malaikat yang bagus tu pun dia duk ingat, dia pandai, dia boleh bagi idea bagus. Tuhan kata, no, ada benda yang hampa tak tahu, aku tahu. Apatah lagi manusia. Allah maha mengetahui. Kalau Allah syariatkan apa-apa benda, tentu benda tu baik. Kita tu usah fikir tak mau bagi jadi, kita fikir nak bagi jadi, macam mana nak bagi jadi elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kata Al-Azraqi tadi ni, yang tulis kitab Akhbar Makkah tadi ni, yang tulis kitab cerita pasal sejarah Makkah ini. Apa kata Al-Azraqi? Dia kata malaikat selepas daripada dia objek Tuhan, dia bantah Tuhan, dia bangkang Tuhan, malaikat ni rasa guilty, rasa bersalah. Pasal Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu benda yang hampa tak tahu. Malaikat kata, Allah, Tuhan nak buat manusia, kita pi bantah, kita pi bangkang, rasa bersalah kerana bangkang Allah. Malaikat ni bila dia rasa bersalah, ni kata Al-Azraqi di dalam kitab Akhbar Makkah. Malaikat ni oleh kerana dia rasa bersalah, dia buat apa?
dia pergi tawaf keliling Arash kerana nak minta ampun kat Tuhan. Dia pergi tawaf di keliling Arash. Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam riwayat Al-Azraqi ni, Allah jadikan satu yang dipanggil Baitul Ma'mur. Allah jadikan satu yang dipanggil Baitul Ma'mur, dan Baitul Ma'mur ni terletak di langit yang ke-7. Allah perintahkan malaikat ni semua pergi tawaf di Baitul Ma'mur. Tidak tawaf lagi di Arash, tetapi pergi tawaf di Baitul Ma'mur. Tawaf. Dalam hadis dia mai cerita ni. Hak tadi cerita daripada riwayat Al-Azraqi di dalam Akhbar Makkah. Mai di dalam hadis. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Al-Baitul Ma'mur fis sama'i sabi'ah. Nabi kata ada satu tempat rumah ibadat, nama rumah ibadat itu Al-Baitul Ma'mur, dan Al-Baitul Ma'mur ini telah terletak di As-Sama'u Sabi'ah, langit ke-7. Dia ada di langit ke-7. Yadkhuluhu kulla yawm 70,000 malak. Tiap-tiap hari 70,000 malaikat masuk tawaf Baitul Ma'mur. Every day 70,000 malaikat masuk tawaf Baitul Ma'mur ni. Summa la ya'uduna ilaihi hatta taquma as-sa'ah. Depa tawaf, depa keluar, depa tak akan mai balik dah sampai hari kiamat. Esok 70,000 lagi malaikat masuk tawaf. Keluar malaikat ni, masuk pula 70,000. Hak mana keluar tak patah balik dah. Hak mana keluar tak patah balik dah. Hadis itu hadis sahih. Dia nak bagi tahu apa kat kita, tuan-tuan? Dia nak abang kata, ramai tak malaikat ni? Ramai. Secara automatik dia menjawab persoalan. Ada orang pernah tanya, kata, Ustaz, malaikat maut ni dan ke duk cabut nyawa orang ni? Dia kata dalam Penang saja satu hari duk ada berapa ramai orang mati. No, Los Angeles lagi, Beijing lagi, New Zealand lagi. Dia kata no, duk ada di Republik Tonga lagi. Semua pun manusia dan semua pun ada expiry date. Dia ada tempoh luput, tempoh mati dia. Dia kata malaikat maut ni dan ke Ustaz? Kita duduk tengok pos laju dia buat kerja pun kadang penat dia pun. Tu baru duk hantar surat, ni nak pergi cabut nyawa ni. Dia kata dan ke? Dia duk fikir benda tu. Dan ke? Hadis ni bagi tahu kata malaikat ramai tak ramai? Baitul Ma'mur yang duk ada di langit ke-7 tu, tiap-tiap hari 70,000 malaikat masuk. Keluar, masuk 70,000 lagi. Keluar, masuk 70,000 lagi. Sejak daripada belum jadi manusia ni, depa ni dah duk ada dah. Duk 70,000, 70,000, 70,000. Baru ni saya berpeluang jumpa dengan Dr. Saleh Zainul Abidin bin Taha Al-Shaybi. Ada pegang kunci Kaabah. Alhamdulillah, 2 malam saya kena duduk mengasuh dia. 2 malam, 8.30 sampai 11.30 malam, 8.30 sampai 11.30 malam duduk layan dia. Dia ni Dr. Saleh Zainul Abidin bin Taha Al-Shaybi ni daripada keturunan Bani Syaibah. Depa ni Bani Syaibah ni adalah keturunan yang Nabi SAW tentukan depa saja boleh pegang kunci Kaabah. Layan dia duduk sembang ni. Saya tanya bila lagi nak dapat peluang macam ni kan? Bukanlah tanya bila saya boleh masuk Kaabah. Dah yang tu. Tapi tanya juga, yang tu pun tanya juga. Tanya dia kata apa? Dia kata yang tu dia kata nak kena raja. Aku boleh lah propose nama, dia kata. Kalau raja tik masuk. Dia kata kan.
Mana boleh tak tanya benda tu, kena tanya juga. Tapi hak tu last baru saya tanya dia kan, dah sembang bagi nampak rancak elok dia dengan kita, dah nampak dia rap elok dah, tarik bodok tambah banyak kali, baru kita tanya tu. Awamnya tak tanya tu lagi. Duk sembang pasal Kaabah lah, pasal dia duk kerja jaga pintu Kaabah. Start dengan cerita keturunan dia. Saya kata Bani Saibah ni apa cerita? Akhbirni an Bani Saibah. Cerita sikit Bani Saibah ni. Dia kata nahnu min usrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluarga Nabi. Dia kata. Oh, ya ke? Saya kata. Ya. Dia baca keturunan Arab tuan-tuan. Depa bangga dengan keturunan depa dan depa hafal. Depa hafal. Kita tahu tak berapa? Syamsuri bin Ahmad, Ahmad bin Yunus, Yunus bin Yaqub, Yaqub bin Putih. Lepas Putih tak tahu dah. Ayah saya abang lu dekat tu ya. Tu dahsyat tu, boleh pergi sampai 5 tu dahsyat. Saya kata Putih bin apa? Memang tak tahu ayah. Tak tahu lah kata. Jadi saya kata dah, tapi Putih tu betul ke? Pasal bunyi macam color kan. Putih tu betul, putih. Saya kata, putih. Tapi dekat tu ya, lebih pada tu tak tahu. Arab tuan-tuan, depa ingat depa punya nasab keturunan pergi sampai berbelas-belas sampai berpuluh. Depa ingat. Satu kemuliaan kepada depa kalau depa tahu tu, dia pergi sampai mana tu. So dia kata keturunan depa ni Bani Saibah ni dia start tu, dia bertemu Nabi dekat Qusay bin Kilab. Di situ. Di situ pecah dia kata. Maknanya depa ni daripada keturunan Nabi. Pada hari pembukaan kota Makkah, Nabi masuk mai ke Mekah, tidak ada tumpah darah. Nabi sampai, Nabi nak masuk sembahyang dalam Kaabah. Nabi suruh panggil keturunan Bani Saibah yang masa tu duk pegang kunci, nama dia Osman bin Talha. Dia belum Islam. Belum Islam masa tu. Nabi kata panggil mai Osman. Osman bin Talha. Ada pula satu hadis pula cerita kat tepi. Osman bin Talha ni bila dah Nabi panggil dia mai, dia rasa satu penghormatan. Sebab apa? Sebab itu hari pembukaan kota Mekah. Itu hari Islam start dominan dalam Mekah. Segala musuh-musuh kafir Quraisy semua dah surrender, letak senjata semua, angkat tangan, serah diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pasukan Nabi. So start from now on, dia kata yang akan menjadi ruler di Makkah ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi panggil dia mai. Nabi kata minta mai kunci. Nak buka, Nabi nak masuk sembahyang dalam Kaabah. Osman bin Talha ni balik rumah. Dia jumpa mak dia. Dia kata, "Mak," dia kata, "Muhammad dah masuk Mekah. Muhammad nak kunci. Dia nak masuk sembahyang dalam Kaabah. Dia nak masuk dalam Kaabah." Mak Osman bin Talha ni kata apa? No way. Nah, dia kata aku tak akan bagi kunci ni kepada Muhammad untuk Muhammad masuk dalam tu. Tapi Osman bin Talha ni dalam hadis tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, "Mak, kalau mak tak bagi dekat saya kunci ni," dia kata, "pedang ni saya nanti settle dengan pedang ni." Dia boleh kata kat mak dia macam tu. Masa tu dia belum Islam. Mak dia pun ambil bagi. Dia ambil kunci tu, dia pergi bagi dekat Nabi. Nabi buka, Nabi masuk, Nabi semayang dekat penjuru, dekat rukun Yamani, dekat penjuru Yamani. Nabi semayang situ. Sampai hari ni kalau tuan-tuan buka YouTube, tengok raja-raja Saudi yang latest, Al-Malik Salman, dia masuk dalam Kaabah, dia pergi semayang tentu juga. Pasal apa? Semayang tanglim pun boleh. Dalam Kaabah kiblat kat mana pun tak apa, sebab duduk dalam building tu. Tapi sunnah Nabi, Nabi masuk, Nabi pergi semayang di rukun Yamani. Sampai hari ni Raja Salman pun pergi di situ semayang. Lepas Nabi keluar, Sidina Ali bin Abi Talib kata dekat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, bagi saya pegang kunci tu." Kemuliaan tuan-tuan, kemuliaan. Nabi kata no. Nabi kata depa ni duk pegang, Bani Saibah ni duk pegang, Osman bin Talha pegang, dia akan pegang sampai kiamat. Kalam Nabi itu sampai hari ini dan insya-Allah sampai kiamat, keturunan dia saja yang akan pegang. Dia cerita kat saya benda ni daripada mula duk pakai tu baju Zoro dia tu, orang Arab panggil mislah ni, hat daripada duk sangkut atas bau kan, kalau hitam, kalau kuning, mai, kalau apa tu dia panggil mislah.
Sampai buka disangkut sembang rencak ni kan. Dia kata macam tu. Okey, saya kata kat dia, berapa betul-betul kunci ni, ada berapa? Dia kata maksud hang berapa tu apa? Berapa biji kunci ke apa? Berapa biji lah. Dah, dia kata kunci ni, dia kata ada 3. Bukan 3 maksudnya sebiji duplicate jadi 3, bukan. Dia kata ada 3 kami pegang ni. Satu, dia kata kunci pintu betul ya tu. Yang kedua, dah masuk dalam belah balik kanan ni ada satu pintu, dia panggil babut taubah. Dia panggil babut taubah, pintu taubah. Ada lagi satu kunci situ. 2. Lagi satu kunci makam Ibrahim hak ada di luar tu. Tapak kaki hak kita cerita hadis tadi ni, cermin tu ada satu kunci. 3 kunci ni kami pegang, dia kata. Kami pegang. Wui, saya kata kat dia. Wui. Saya kata kat dia, hampa ada berapa ramai di Mekah lah ni? Amboi tanya tu kan. Hampa ada berapa ramai? Keturunan Bani Syaibah ni ada berapa ramai di Mekah ni? Dia kata lebih kurang 378 orang. Tak ramai, saya kata. Memang, dia kata. Kami berbanding dengan keluarga Raja Al-Malik Saud, mereka lagi ramai daripada 2,000 orang lebih. Dan keturunan mereka. Tapi kami ni, keturunan Bani Syaibah ni 378 orang saja yang masih hidup. Saya kata kat dia, hampa ada satu komiti ke, satu jawatan kuasa ke yang akan menentukan siapa punya turn nak pegang kunci lepas ni? Macam kita nak jadi yang di Pertuan Agong ada majlis raja-raja, adakah hampa pun ada macam tu punya? Tak ada. Dia kata, habis macam mana? Dia kata siapa paling tua dia tu pegang. Dia kata, so saya kata lepas hang ni siapa? Dia nama Dr. Saleh. Dia PhD dalam Usuluddin. Sebelum ni dia pensyarah Universiti Ummul Qura, pensyarah Usuluddin. Dia ni bukan cikai lah, bukan kecil anak. Anak dia mai sekali dengan dia ni Dr. Abdul Rahman bin Saleh Al-Syaibi, pun PhD, tapi dia bukan PhD agama, dia PhD dalam bidang public admin. Dia ni saya kata lepas you punya turn, anak you kan tunjuk dekat dia ni, dekat Syekh Dr. Abdul Rahman. Dia kata dah lepas aku, dia kata balik kepada anak kawan hak sebelum dia ni, pasal dia tu tua. Dia kata, saya tanya dia, kam umruk ya Syekh, umur berapa lah ni? Dia kata dia dah 70 lebih. Tu hak anak penakan tu 70, anak penakan pun 70 dah umur. So lepas dia, kawan ni nanti ambil turn, dia kata, untuk jaga kunci Kaabah. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 1.6 bilion orang Islam yang ada dalam dunia hari ini, kalau ikut counting lebih kurang 1.6 plus bilion. Dia seorang ya jaga kunci itu. Istimewa ke tak? Sangat istimewa, sangat istimewa. Zaman jahiliah dulu, mereka buka pintu Kaabah every Monday dengan Thursday. Zaman jahiliah dulu, zaman Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy ni, pintu Kaabah dibuka seminggu 2 kali, Isnin dengan Khamis. Hari ni pintu Kaabah dibuka bila? Yang pasti hari nak basuh Kaabah tu, yang tu buka. Lain daripada tu, apabila raja memberi perkenan untuk bagi mana-mana ketua negara untuk nak masuk dalam Kaabah. Raja kata buka, dia nanti bawa rongkai kunci itu, dia nanti pergi buka, masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita pasal Kaabah. Direct kita dengar daripada mulut yang kata keturunan Bani Syaibah ini. Dia antara benda dia cerita ni, hak hadis kita baca ni. Saya tak tanya pun dia benda ni, tapi dia cerita. Dia kata, hal arafta al-bait al-ma'mur? Dia kata, hang tahu tak Baitul Ma'mur? Saya kata saya pernah dengar lah. Betul, kita buat bodoh lah, tak jangan tunjuk pandai depan dia kan, ada lah pernah dengar lah. Dia kata, hang tahu tak Baitul Ma'mur tu di mana? Saya kata, nama Syarif tak tahu. Dia kata, dua ada dekat langit ke-7. Dia kata oh ya ke? Saya kata kan, tunjuk macam tu. Oh betul ke? Betul. Hial, dia kata hial Kaabah, maksudnya apa? Bertentangan dengan Kaabah.
Kaabah langit ketujuh tu, Baitul Ma'mur dia kata duk bertentang dengan Kaabah kita di bawah ni, dia kata. Okey. Rupanya jumpa adalah hadis riwayat daripada Qatadah bin Di'amah. Dia kata apa? Dia kata zukira lana anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala yawman li ashabihi hal tadruna mal Baitul Ma'mur? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu masjid fis sama' tahtahu al-Ka'bah law kharra la kharra 'alaiha. Atau kama qala, hadis itu diriwayatkan dengan isnad yang sahih. Okey. Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat sahabat-sahabat ni. Nabi duduk dengan sahabat ni, Nabi kata hal tadruna mal Baitul Ma'mur? Nabi kata, hampa tahu tak Baitul Ma'mur tu apa? Sama macam Bani Syaibah ni tanya tadi. Hang tahu tak Baitul Ma'mur? Nabi pernah tanya macam tu dekat sahabat. Hal tadruna mal Baitul Ma'mur? Hampa tahu tak yang kata Baitul Ma'mur tu apa? Sahabat jawab apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata, kami tak tahulah, Allah dan Rasul saja tahu benda ni, kami tak tahu. Nabi kata apa? Nabi kata fa innahu masjidun fis sama'. Nabi kata Baitul Ma'mur itu adalah masjid fis sama', tapi dia ada di langit. Satu masjid dipanggil Baitul Ma'mur. Tahtahul Ka'bah, bertentang dengan dia di bawah ni ada Kaabah ni, kita duk tengok ni. Nabi kata lau kharra la kharra 'alaiha. Nabi kata kalaulah reban Baitul Ma'mur, kalaulah runtuh Baitul Ma'mur, dia akan runtuh berdepuk di atas Kaabah di bawah ni. Nah, abang kata apa? Hiyal Kaabah, dua ada tentang dengan Kaabah, kan? Jadi malam tu bila Tuan Arab ni cerita, rupanya inilah cerita-cerita dia, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kan dalam sebuah hadis daripada Ali bin Abi Talib, dia kata annahu su'ila 'ani saqfil marfu', qala Ali as-sama'. Orang tanya Sayyidina Ali yang kata as-saqful marfu', bumbung yang diangkat tu apa dia? Ali kata itu as-sama', itu langit. Wa 'anil Baitul Ma'mur, orang tanya Sayyidina Ali yang kata Baitul Ma'mur tu apa? Ali kata baitun fis sama', macam Nabi kata. Dia kata Baitul Ma'mur itu satu rumah di langit. Bihyalil bait, sama setentang dengan Baitullah di bawah ni. Sayyidina Ali kata hurmatuhu fis sama' ka hurmati hadha fil ard. Kemuliaan Baitul Ma'mur di langit sama macam kemuliaan Kaabah di bumi. Kita tidak sembah Kaabah, tetapi Kaabah itu ada kemuliaan dia. Sebab Imam Asy-Syafi'i, berdasarkan satu riwayat yang sebahagian ulama hadis kata dhaif, tapi Imam Syafi'i pegang yang tu. Imam Syafi'i dia mensunatkan, berdasarkan hadis yang dia pegang ni, apabila kita dapat peluang antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah, dia panggil apa tu? Multazam. Imam Syafi'i kata apa? Siapa dapat peluang dia rapat dekat Multazam tu, in between Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu, Multazam yang kata mustajab doa tu, siapa dapat peluang dia rapat ke situ, tembak dada dia di dinding Kaabah, letak pipi kanan, letak pipi kiri, sebagai tanda sayang kita kepada Kaabah yang mulia itu. Imam Syafi'i mensunatkan perbuatan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita kata Kaabah ini apa dia? Dia bertentangan dengan Baitul Ma'mur yang ada di atas sana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita tengok ayat baru baca satu ya. Cerita tu mau lebih. Baik. Dia kata ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman linnas. Dan Allah telah menjadikan Kaabah ataupun Baitullahil Haram itu tempat
pendirian agama bagi manusia untuk buat haji. Maksudnya nak jadikan Kaabah itu sebagai pusat untuk nak melakukan ibadat di situ. Wasyahrul haram, dan Allah menjadikan bulan Ashhurul Hurum itu sebagai tempat pendirian agama. Dia ada bulan haram, ada berapa tuan-tuan? Ada 4. Kerana dalam tempoh bulan haram itu aman daripada perang dalam bulan itu. Bila main 4 bulan ni, orang Islam tak boleh perang dalam bulan tu. Iaitu apa dia tuan-tuan? Iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab. 4 bulan ni. 4 bulan ni apa dia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab. Lah bulan apa tuan-tuan? Fail lah. Bulan Islam. Tanya lah bulan apa? Automatik abang Februari. Bulan Islam. Bulan apa lah ni? Jamadil Awal. Jamadil Awal. Nak habis dah ke hujung dah. Lepas ni nak masuk Jamadil Akhir. Bila dah dekat nak habis ni, tadi sebelum saya keluar main masjid ada satu teks masuk tadi. Barang siapa yang memberitahu kepada kawannya awal Jamadil Akhir apa-apa semua, akan diampunkan dosa dia selama 40,000 tahun. Itu kawan yang hantar tu kata apa? Ustaz, sahihkah hadis ini? Tanya. Kan? Saya jawab kita, aku nak pergi mengajar masjid dulu. Apalah orang kita ni punya tak ada kerja macam-macam ni, punya teks duk forward pergi merata sana sini, merepek. Ya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wal hadiah wal qala'id, dan menjadikan unta hadiah kepada tanah haram. Maksud unta hadiah ni apa tuan-tuan? Buat korban di tanah haram. Okey, Nabi SAW nak mai buat haji daripada Madinah nak mai Mekah, Nabi bawa siap-siap dah binatang hak nak dikorbankan di tanah haram ni, bawa siap-siap. Dan binatang yang nak dikorbankan ni ditandakan dengan al-qala'id. Al-qala'id ni buah gantung satu ranting pokok ke apa ke, whatever it is, gantung di tengkok lembu tu sebagai tanda kata binatang ni nak bawa pergi untuk buat korban di tanah haram. Korban ni maksudnya apa? Sampai masuk dalam kawasan tanah haram, sembelih dia bagi makan orang miskin. Yang tu dia panggil apa? Dia panggil al-hadiyu, binatang hadiah dia panggil. Baik, dia ada hadis di sana, hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata, fataltu lihadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ni al-qala'id qabla an yuhrim. Aisyah kata apa? Aku dah ikat satu tanda di tengkok binatang yang Nabi nak buat korban masa buat haji daripada Madinah. Buah dah tanda di tengkok binatang tu masa nak mai ke Mekah. Bawa dah. Dan yang meletakkan tanda al-qala'id di tengkok tu ialah Aisyah radhiyallahu anha. Ayat yang kita baca ni dia nak abang yang tu. Wal hadiah wal qala'id, dan menjadikan unta hadiah kepada tanah haram daripada qala'id, yakni gantung sepotong ranting pokok kayu tanah haram di leher unta itu. Maka jadilah itu perdirian agama, persembahan agama, supaya aman binatang itu daripada dirampas, disamun oleh orang-orang. Bila buah tanda tu orang tahu dah, oh yang ni jangan kacau dia, dia nak disembelih di tanah haram. Orang tak kacau, bagi respect kepada binatang yang nak dibuat ibadah ini. Tu. Baik, firman Allah, zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bermula demikian itu, yakni kejadian itu supaya kamu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang tahu barang yang di 7 lapis langit dan barang yang ada di dalam bumi. Dia beritahu kata apa? Allah Tuhan yang maha mengetahui. Kita tak boleh tipu Tuhan. Firman Allah, wa annallaha bikulli syai'in alim, dan bahwasanya Allah Taala itu dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Tuhan ni kita tak boleh tipu. Dia tahu semua. Lintasan hati kita dia tahu. Apatah lagi perbuatan yang kita buat di tempat gelap, tak ada siapa nampak, Tuhan tahu. Pasal apa? Pasal bukan kata buat, baru teringat dalam hati pun Tuhan dah tahu. Itu
yang kata Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi kebaikan kepada kamu dan Allah lah yang memberi mudarat kepada kamu. Tuhan yang bagi semua kat kita.